Assalamualaikum tuan. Okey, saya nak update pasal bantuan Okey, tuan minta dekat saya barang bawah semua mana yang bermasalah tukar. Lepas tu upgrade pada power steering. Okey. Ini kita dah siapkan EPS electric power steering dah siap. Ni rupa keadaan dia Power steering tu dah siap dah. Lepas tu ada satu masalah lagi bila kita test bawah ada bunyi bearing. So kita buka kiri kanan. Sebelah kanan bearing tak bunyi. Ball joint dia bunyi sikit. Sebelah kiri ada bunyi bearing. Ini keadaan dia bunyi dia. Nampak Kita dah buka dah brake caliper, dah keluarkan brake pad. Ada bunyi dengar? Untuk sebelah kiri. Lepas tu satu lagi masalah. Tuan minta tukar dia punya sliding rubber. Okey, kita dah siap tukar semua dah. Sliding rubber dah tukar. Lepas tu inner getah dalam ni semua dah tukar. Tapi satu masalah lagi, cermin ni tak boleh nak naik habis. So bila kita buka periksa, rupanya dia punya regulator regulator dia dah makan. Jadi kami akan ganti regulator baru dan kami akan siapkan lah. Jadi itu sajalah sedikit update pada tuan. InsyaAllah hari ni dia boleh ambil Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, regulator yang lama ni kalau kita tengok, bos tengok dia punya gigi dia dah rongak tak sampai habis Jadi bila dia pusing, dia nak push dan naikkan cermin, sampai kat sini dia stuck, dia tak gerak dah. Ini punca dia, tu sebabnya kami nak ganti regulator. Okey bos, terima tu.